Kita dalam perjalanan ke Tanjung Nenasi Pekan daripada kampus Politeknik Selah Jamat Shah Polisah lah. Jadi di Pahang ni sebenarnya ada 3 stesen cerapan hilal, iaitu cerapan 6 bulan iaitu di Menara 188 Kuantan dan juga Gunung Binincang lah. Selain daripada Tanjung Batu, Nenasi Pekan yang kita akan pergi sebentar lagi. Okay, Alhamdulillah kita dah sudah sampai ke stesen cerapan hilal di Nenasi Pekan. So untuk pengetahuan semua, kaedah cerapan hilal ni telah mengikut kepada satu bidang di bawah astronomi lah, yang mana bidang astronomi ni adalah di bawah bidang geometrik. Okey, ada satu subjek yang melibatkan astronomi yang mana pelajar-pelajar akan diajar melibatkan beberapa topik, antaranya topik sistem koordinat astronomi. Ada 2 item yang kita akan cerap, iaitu melibatkan azimut dan juga altitude lah. Antara peralatan utama yang digunakan dalam proses cerapan hilal ialah total station dan teleskop milik Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Total station biasanya digunakan untuk membantu menentukan arah, sudut dan kedudukan hilal dengan lebih tepat berdasarkan data ephemeris matahari dan bulan daripada Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Manakala teleskop pula digunakan untuk membantu proses melihat anak bulan di ufuk barat selepas matahari terbenam. Di Malaysia, pendekatan yang digunakan adalah imkanul ru'yah, iaitu gabungan antara hisab dan ru'yah, iaitu cerapan. Data hisab digunakan untuk menentukan sama ada hilal mungkin boleh dilihat atau tidak, manakala cerapan dibuat sebagai proses pengesahan dan memenuhi tuntutan syarak. Antara sebab cerapan masih penting walaupun ada data hisab ataupun data kiraan, kerana ia mengikut tuntutan syarak, di mana hadis Nabi SAW menyebut, berpuasalah kamu kerana melihat hilal dan berbukalah kamu kerana melihat hilal. Ini adalah data ru'yah matahari dan bulan yang dibekalkan oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, di mana dia melalui bahagian geodetik lah. Salah satu bahagian di bawah Jabatan Ukur yang akan menyediakan data-data imkanul ru'yah untuk pasukan-pasukan cerapan hilal di seluruh Malaysia. So data-data ini berbeza antara setiap lokasi lah. Okay, jadi untuk stesen cerapan hilal di Pekan, dia akan menggunakan data ini. Kalau untuk Menara 188 Kuantan, dia akan guna data yang lain lah. Okay, ini adalah peralatan teleskop yang mana antara peralatan yang digunakan untuk cerapan hilal. Biasanya untuk teleskop ni dia akan secara automatik dia akan detect kepada kedudukan bulan pada waktu tertentu. So ini tidak perlu kita setting secara manual berbanding dengan total station yang kita kena set secara manual lah. Di dalam proses cerapan hilal, total station akan membantu menentukan arah dan sudut kedudukan anak bulan dengan lebih tepat berdasarkan pada data astronomi yang telah dihitung terlebih dahulu. Bearing ni kita nak tengok sebenarnya bulan, bukan matahari. Dia ada 2 data, matahari dengan bulan lah. Okay, MH ni matahari, ni bulan. Dia mesti matahari waktu terbenam. Biasa waktu matahari terbenam ni pukul sini 7.11. 7.11. So 7.11 tu kita tengok pada 7.11. Pada waktu 7.11 ni, masa ni, waktu ni sebelum ni 2 minit sebelum ni kita kena tengok dah. Jadi 7.11 tu, okay, kita akan tengok pada ni. Target bearing dia kita set 25.5842. Lepas tu dia punya altitude bulan ni kita kena laras. Maknanya menegak dengan menaik. Masa tu kita tengok bulan. Bulan sebenarnya ada situ. Tapi biasanya pandangan pada waktu ni kadang awan, atmosfer, pencahayaan kadang kita tak membantu. Kalau clear ni sebenarnya ada bulan. Jadi ni lah yang orang nak tengok seluruh Malaysia ni. 2 ni. Data azimut bulan dengan altitude bulan. 2 ni. RO dia dipanggil reference object, yang mana kita target set bearing tu pada prism tu. So pada waktu tu kita dapat bearing untuk RO tu kan, kita target ke objek samawi lah untuk bulan. Jadi bearing tu akan terbentuk daripada target kita RO ni lah. RO ni. Oh, itu yang bawah tu. Jadi proses cerapan hilal ni apabila kenampakan hilal tu berlaku, maka esok akan bermulanya 1 hari bulan dalam kalender Islam. Jika tidak nampak ataupun sebaliknya, bermaksud lusa akan bermulanya 1 hari bulan mengikut pada kalender Islam. Boleh lihat kenampakan anak bulan, dikira 1 pun dah cukup untuk mengisytiharkan bahawa esoknya adalah 1 hari bulan dalam kalender baru Islam lah.